Kira kali ni aku nak buat apa semua main rasa. Apa yang sempoi ni dia? Original gepuk. Ni aku nak main try ayam gepuk ni. Sempoi tak sempoi, di mana lagi kalau bukan di Aura Cafe. Okey, baiklah. Ini dia set ayam gepuk by Aura Cafe yang bernilai RM15.90. Apa yang sempoi kat sini, dia buat mai kat hampa semua ni dia ayam 6L. Bukan kecil. Kalau kita nak makan, dia akan bawa sambai lah. Sambai berapi ni. Kalau ada sambai ni memang confirm lah. Ayam gepuk kena ada sambai. Bau berapi makan dia. Tetapi dia kombinasikan dengan sos buah gajus ni. Jadi kalau kena dua-dua ni, macam mana rasa, hampa kena main Aura Cafe lah. Baru tahu macam mana rasa dia. Baik, apapun permulaan mesti kita kena mula dengan sup dia dulu. Oh, Masya Allah. Semua cukup rasa lah sup dah. Baru kena kombinasi dengan nasi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Telur mata. Kita simpan sikit cameraman. Cameraman pun nak rasa dia. Beras pun sedap. Beras basmati. Kita masukkan kepedahan ni. Dan juga sos daging ni. Sekali kan dalam nasi. Ini pertama kali aku try Aura Cafe punya ayam gepuk. Pedas yang sedap. Peminat-peminat pedas. Apa-apa ni pemain try. Nak bagi komplitkan menu yang gepuk mereka ni. Nampak ni ada Kobe. Ni orang bina bagi Kobe dia layuk sikit Oh, dia ayam dah lah ni. Kita nak rasa lembut elok. Bismillah. Masin mana kombinasi ayam goreng yang sedap untuk ayam gepuk. Baik, dekat sini juga bukan sekadar ayam gepuk yang aku beritahu pada awal tadi. Mereka juga ada antara western food dekat sini. Aku hari ni nak try spaghetti carbonara. Dah kena nasi, try lah buat cuci mulut dengan yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sempoi tak sempoi, kita try. Yang yang kena wajib try. Tak nak sembang anda, tak kena main try. Sebab apa? Rasa lain daripada yang lain. Tak kena main try. Aura Cafe. Okey, minuman kita bagi pada hari ni 2 minuman. Dan satu ni aku nak bagi cameraman pula rasa. Yang aku rasa ni mojito. Sebab apa tadi aku dah makan pedas bercerau dah. So aku nak kena mojito. Dah try dah awal pun memang sedap. Ni minuman ni adalah nama dia Taro. Iaitu keladi dan kelapa disatukan dalam ni. Macam mana? Aku nak bagi cameraman aku pula lah rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa berlemak santan dan juga rasa keladi tu memang hampa nak try, hampa kena mai dekat Aura Cafe. Okey baik, aku dah rasa dah menu makanan dekat Aura Cafe ni. Spaghetti carbonara dan juga ayam gepuk dia. Dan insyaAllah menepati cita rasa dan juga aku makan mempuas hati. Jadi aku nak mengajak semua kita pakai mai Aura Cafe. Pakai mai.